clear up sel yang mati, satu lagi dia lawankan kuman tu. Satu Dr. Nurul nak tanya, sekarang ni kita banyak tengok testimoni orang yang luka yang besar, lepas tu ada infection, tapi bila makan Shiruto penyembuhan tu cepat. Macam mana Shiruto ni membantu? Okey, Shiruto tu ada IPPA1 kan? So bila ada IPPA1 dia attach pada makrofag tu akan buat kerja dia. So kerja makrofag ni, okey, kalau ada pembedahan ataupun luka, dia exposekan kita punya environment dalaman ni kepada luaran. Kadang-kadang dia jadi infection ataupun infection yang tak disedari tau. So apa-apa infection dia akan memakan simpanan sel-sel kita. Oksigen dia consume, zat dia consume untuk lawan infection tu. Jadinya oksigen, zat semua tu dah tertumpu untuk melawan infection, dan instead of dia membaiki luka tu, jadinya itu salah satu benda yang melambatkan proses penyembuhan. So bila ada satu bantuan daripada makrofag kita yang pandai, yang aktif tu, dia akan tangani infection tu cepat-cepat supaya tak membebankan sel-sel tu. So satu, dia lawan kuman tu sendiri, tu satu hal. Satu lagi, lepas sel darah putih kita dengan kuman tu berperang dan ada sel mati tu sel kita yang mati dan sel kuman yang mati. Sel tu kena clear up juga tau. So kalau kita tak clear up kawasan tu dengan cekap, maknanya ada sampah-sampah kat situ. Macam rumah kita biar sampah kat situ kan. Atau ada bangkai, kita biar bangkai situ teruk kan. So benda tu kena dia clear kan. So bila kita ambil Shiruto, dia clearkan benda tu dengan cepat untuk proses membaiki yang seterusnya lah. So kurangkan infection, dia akan baguskan zat kat kawasan tu tak consume, untuk hilang, untuk menangani infection tu je, dan dia akan membersihkan kawasan tu, dan dia akan mendorong lagi faktor-faktor penyembuhan dekat kawasan tu jadi lebih cepat. So saya tengok pengalaman Dr. Kam lagi banyak tengok apa patient kan. So yang mana dia refer perlukan pembedahan tu, yang mana sebelum pembedahan kita elok nasihatkan ambil dulu Shiruto siap-siap. Maksudnya badan tu kita dah cekapkan siap-siap, biasakan dengan Shiruto. Kadang-kadang orang ada tak selesa ke apa kan semua kan. Lepas tu sebelum pembedahan, selepas pembedahan dia dah makan, memang penyembuhan luka tu sangat cepat. Satu, dia clear up sel yang mati, satu lagi dia lawankan kuman tu. Dan sometimes dia perlukan antibiotik kan. Kalau infection tu overwhelming, antibiotik pun tak cukup. Dia kena antibiotik together dengan Shiruto ke, ataupun awal-awal dah Shiruto dah tak payah antibiotik. Macam tu. Sebab Shiruto memang very powerful, enhancekan kita punya makrofag tu. Makrofag tu dia macam buta terus, tak kisah, asing je dia makan. So cepatlah luka tu baik. Sama macam kalau luka kencing manis. Luka kencing manis macam tu juga. Kencing manis dia ada gula lagi ekstra kat situ. Gula tu feed, adalah makanan kepada bakteria tu. Wah, aku makan, membiak. Faktor gula tu membiakkan lagi kuman tu. Bandingkan dengan orang tak ada kencing manis, dia tak ada kuman yang membiak dengan cepat sebab dia tak ada pesta makanan kat situ. Yang ni ada pesta makanan, so dia ambil gula, dia beranak-beranak dan dia akan consume oksigen dengan banyak. Kan consume oksigen dengan banyak lagi susah nak sembuh kan. So kalau diabetik lagilah kenalah Shiruto sebab dia berlumba dengan benda yang sangat mengancam diri dia. So dia kena ahead of kehadapan berbanding dengan ancaman-ancaman tu. So untuk dia lebih menang, dia kena Shiruto. Okey, terima kasih. Okey, sama.